Uniknya rezeki ni tuan-tuan sekalian. Orang mukmin dia tak bimbang sebab apa? Sebab rezeki Allah dah jamin dah. Allahumma salli ala Rahman. Tuan-tuan jangan takut rezeki tuan-tuan. Dan tuan-tuan jangan takut rezeki anak tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, anak tuan-tuan akan lebih kaya daripada tuan-tuan, seperti tuan-tuan lebih kaya daripada ibu bapa tuan-tuan. Kebanyakannya sini, ni ayah-ayah ni lebih kaya daripada mak ayah tuan-tuan. Betul tak? Mak ayah kita dulu makan ubi, dah susah, ya. InsyaAllah tuan-tuan jangan takut rezeki anak-anak ni. Tak, kita takut anak dulu besok anak aku macam mana. InsyaAllah anak tuan-tuan akan lebih kaya daripada tuan-tuan, macam mana tuan-tuan lebih kaya daripada ibu bapa tuan-tuan. Ni sunnatullah ni begitu. Maknanya apa? Rezeki Allah dah jamin. Yang nak takut kan tu, yang kita nak kena takut sangat agama. Yang kita tengok hari ni kan, masalah sosial kita pada hari ni, ya, yang berlaku dekat negara kita, yang tingkatan 3 diugur beramai-ramai oleh pelajar tingkatan 5, kemudian budak darjah 4 dibunuh di sekolah, budak darjah 4 10 tahun, ya. Kemudian budak tingkatan 2 tergamak untuk menikam 50, ada yang kata 200 kali, ya. Pelajar tingkatan 4. Masalah ni berlaku kan apa? Kerana masyarakat kita pada hari ini hanya takut tentang kehidupan dunia, tak fikir tentang akhirat.